Remaja Zara Khairina Mahathir diteruskan hari ini dan akan mendengar keterangan beberapa saksi termasuk ahli kimia dan doktor perubatan dari Hospital Queen Elizabeth. Antara lain, mahkamah akan meneliti dokumen tambahan termasuk diary mangsa yang akan disahkan kandungannya oleh ahli kimia. Sesi lawatan ke lokasi kejadian dijadual bagi membantu mahkamah memahami keadaan sebenar insiden. Ini penting memandangkan ia dijangka dapat memperjelas keadaan sebelum dan selepas kejadian yang meragut nyawa Zara Khairina. Sementara itu, mahkamah akan meneliti beberapa dokumen tambahan termasuk diary yang sebelum ini disebut dalam pembicaraan. Ahli kimia akan dipanggil bagi mengesahkan kandungan diary tersebut. Saksi seterusnya ialah Dr. Jennifer Wu, doktor yang menerima pesakit di Hospital QE pada hari kejadian. Prosedur inquest ditetapkan selama 19 hari iaitu pada 3 hingga 4 September, 8 hingga 12 September, 17 hingga 19 September serta 22 hingga 30 September. Hanya seorang saksi dipanggil beri keterangan pada hari pertama dan kedua inquest iaitu pakar patologi Hospital Queen Elizabeth Dr. J.C. Hugh. Inquest kematian remaja Zara Khairina